Kita trekking hari ni. trekking. Selalu masuk dekat pulau kan. Kita masuk dekat hutan pula hari ni. So abang bekam dekat mana sekarang ni? Kita dekat Taman Negara. Kita nak pergi tengok bantuan ke orang asli. Ini keadaan sekeliling. Kita mesti lutut. Kalau jangan trekking bang sakit bang tak dapat tahu. Yang ini pergi Kuala Lumpur ni kan? Pergi hari ni. Ni kecil. Oh ni bawa tak tu. Lepas betul lah, lepas betul. Tualang. Dia kata besar rumah. Oh. Dalam 100 tahun. Tapi lebar pun letak. Tadi pun letak banyak lagi kan? Exercise lutut kita hari ni. Yang lepas mana yang pergi latar beku tu tak boleh duduk lama. Yang lebar lepas. Boleh duduk kuang. Boleh kira lebar tu. Ya. Ada skala kan. Ni apa? Temiang apa? Ni apa? Orang asli apa? Jelai? Tabung. Dia ada berapa belah suku orang asli. Berpuluh-puluh. Sikit lutut. Dia naik ni pun. Orang asli juga ni. Ni pun orang asli juga ni. Kita tak ada. Oh, bagus lah suasana. Suasana apa? Suasana hutan pula. Tak ada. Tak ada lain dah. Ni. Kalau tak ada benda-benda. Ada juga. Bukan sini aja. Ambil nafas. Melayan makcik-makcik nampak. Makcik-makcik. Melayan makcik-makcik. Ini ya? Ada orang anak. Mulut jaga. Kau jangan tegur-tegur je. Tempat orang, babe. Kena hormat orang. Mulut jaga. Tak pilih dah duduk situ kan di sini bang. Ni tok batin dia. Tok batin. Ni minta cenuai ni bagus ni. Apa cenuai? Cenuai. Saya orang asli dulu. Jabatan orang asli. Saya kerja jabatan orang asli dulu. Di KL. Dia apa? Pergi Pulau Keri apa semua itu. Pulau Keri, Gombak. Ni apa? Ni suku apa? Batik. Hasil hutan lah. Hutan. Tanya sama. Kayu apa ada? Ada nak jual kayu ke tak ada? Kayu apa ada? Raja kayu ke tak ada? Gemunggal ada? Gemunggal. Kelo. Kayu ni adalah kayu. Tak, dia lah tak. Aku barang pun ni mama Garu. Raja kayu. Proses yang tu. 50 lah. Kalau jual boleh? Kalau aku ambil telefon post Tukar siapa? Tukar apa? hantar KL ke mana? Abang rasa suka ni. Mana dah siap?